Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di Masri Muhammad Channel dalam siri Ziarah Masjid Malaysia episod yang ke-93 kali ini. Bagi rakan-rakan dan kawan-kawan yang baru saja masuk ke channel saya ini, harap dapat subscribe dulu. Mudah-mudahan ianya membantu saya untuk berkembang di masa-masa yang akan datang. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, saya sebenarnya sekarang ini sedang berada di Bandar Kuantan, Ibu Negeri Pahang Darul Makmur. Kuantan ini adalah sebuah bandar yang terbesar di pantai timur semenanjung Malaysia, terletak di tepi Sungai Kuantan dan di pesisir Laut Cina Selatan. Kuantan ini adalah sebuah bandar yang sedang pesat membangun dan telah pun diisytiharkan sebagai sebuah bandaraya pada 21 Februari 2021 yang lalu. Di tengah-tengah kesibukan Bandar Kuantan ini ada sebuah masjid yang bukan sahaja lambang keindahan seni bina Islam, tetapi menjadi kebanggaan rakyat negeri Pahang secara keseluruhannya. Jadi masjid ini namanya Masjid Negeri Sultan Ahmad I, sebuah masjid yang menjadi nadi spiritual serta ikon pelancongan utama di negeri Pahang ini. Alhamdulillah, saya telah pun sampai di perkarangan masjid yang dimaksudkan. Secara spesifiknya, lokasi masjid ini ialah di Jalan Mahkota, satu pusat bisnes yang sibuk di Bandar Kuantan ini. Wah, cantik masjid ni. Ini antara masjid yang indah, yang cantik yang pernah saya kunjungi di dalam siri Ziarah Masjid Malaysia setakat ini. Pembinaan Masjid Sultan Ahmad I ini bermula pada tahun 1991 bagi menggantikan masjid lama yang dibina di lokasi yang sama. Jadi masjid ini dinamakan sempena Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah I, iaitu Sultan Pahang yang pertama, bagi menghargai jasa baginda terhadap perkembangan Islam di negeri Pahang ini. Setelah beberapa tahun kerja pembinaan dijalankan, masjid ini akhirnya siap sepenuhnya dan dirasmikan pada 21 Oktober 1994 oleh Sultan Haji Ahmad Shah, Sultan Pahang ketika itu. Dari segi reka bentuk masjid ini, saya rasa ianya sangat mengagumkan. Seni binanya diinspirasi daripada gaya Timur Tengah, terutama sekali pengaruh Masjid Sultan Ahmad di Istanbul yang juga dikenali sebagai The Blue Mosque. Kita lihat ada 4 menara yang agak tinggi yang diperbuat daripada marmar khas yang berkilauan apabila kena sinaran cahaya lampu. Sangat cantik dan indah, mengingatkan kita kepada seni bina zaman Uthmaniyah, khususnya di negara Turki. Kemudian itu terdapat juga 4 buah kubah separuh bulat di 4 penjuru masjid ini, mengapit sebuah kubah yang besar di tengah-tengah itu. Kita lihat warna biru dan putih yang dipilih bagi mewarnai keseluruhan masjid ini sangat cantik dan juga menenangkan. Di sini saya perlahan-lahan berjalan menuju ke Dewan Solat Utama masjid ini melalui pintu hadapan ini. Ketika saya berada di bahagian hadapan pintu masuk ini, saya dapat lihat bahawa masjid ini bukan sahaja tempat ibadah
yang selesa tetapi juga padat dengan aktiviti kemasyarakatan yang melibatkan kanak-kanak, seperti contohnya di sini ialah aktiviti taekwondo yang diadakan di kawasan lapang di dalam masjid ini sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maftah li abwaab rahmatik, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya lihat bahawa Dewan Solat ni ada dua kawasan, iaitu yang pertamanya berlantai jubin seperti yang ada sekarang ini, dan satu lagi kawasan ialah yang berkapet yang saya sedang berada sekarang ini. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, saya lihat hiasan dalaman Dewan Solat Masjid ini sangat cantik dan mengagumkan. Ianya diasaskan ataupun berdasarkan kepada corak geometri Islamik. Jalinan corak ataupun motif geometri Islamik ini digarap dengan sangat teliti, menjadikannya sangat indah dan menarik sekali. Kita dapati hiasan marmar dan jubin di sini mencipta satu suasana tenang, di mana kita lihat ruang solatnya yang agak tinggi memberikan kita kelapangan ketika mana kita solat dan terasa sangat tenang dan nyaman. Terdapat Asmaul Husna berbentuk kaligrafi memenuhi dinding masjid ini, dan ada juga ayat-ayat suci Al-Quran yang menjadi sebahagian daripada hiasan dalaman Dewan Solat masjid ini. Kemudian ada juga tertingkap ke kaca hiasan berwarna biru dan kuning, menambahkan lagi keunikan dan juga kecantikan dewan ini. Selesai sahaja solat dan juga berdoa tadi, saya terus sahaja menikmati kecantikan Dewan Solat ini lagi. Kelihatan di sini di bahagian siling pula dihiasi dengan cantik sekali, terutama di bawah kubah utama ini. Ada motif bercorak geometri Islamik, tingkap kaca berwarna-warni dan juga kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Tidak ada satu inci pun ruang yang tidak dihiasi. Sungguh menakjubkan saya. Dan ini pula mihrab masjid dengan hiasan jubin yang menarik. Sementara itu, ini pula mimbar masjid yang bercorak moden dan juga diperbuat daripada jubin dan marmar yang cantik. Alhamdulillah, saya mula meninggalkan Dewan Solat masjid ini dengan perasaan yang cukup gembira dan bangga melihat keadaan dan juga suasana masjid ini. Sebuah masjid yang cantik dengan seni bina dan juga hiasan dalaman yang unik, mempamerkan kekayaan warisan seni bina Islam. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Sekiranya sahabat-sahabat dan kawan-kawan berada di kawasan sekitar bandaraya Kuantan ini, ambillah peluang dan juga kesempatan untuk singgah di masjid ini. Anda tidak akan kecewa bila datang ke masjid ini. Sebuah masjid yang bukan sekadar rumah ibadat, tetapi merupakan warisan sejarah negeri Pahang serta kekuatan jati diri rakyat negeri Pahang sebenarnya.
sekiranya kawan-kawan dan sahabat-sahabat suka dengan video ini, sila subscribe channel saya, kemudian itu share video ini supaya ianya dapat ditonton oleh lebih ramai lagi kawan-kawan dan sahabat-sahabat kita yang berada di luar sana. Terima kasih kerana sudi menonton video saya sehingga ke akhir. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam video-video saya yang akan datang. Salam hormat, salam ceria daripada saya, Masri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.